Kejayaan tidak datang bergolek. Ia bermula daripada sebuah asas yang kukuh. Di sinilah segalanya bermula. Saya Abdul Syukur bin Abdul Razak, intake pada tahun 1990 dengan nombor kad matrik ketika itu adalah DTM 001. Saya bergraduate pada bulan Mei 1993. Jawatan saya di Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah adalah sebagai Profesor Madya dalam bidang kejuruteraan alam sekitar di bawah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam. Selain daripada itu, saya juga memegang jawatan selaku Fellow Penyelidik Bersekutu di Pusat Bioaromatik Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Dalam masa yang sama, saya juga bertindak sebagai pengarah urusan di bawah syarikat terbitan universiti ataupun spin-off company Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah yang dikenali sebagai UMP Ecopest Sdn Bhd. Dan tugas saya adalah untuk memastikan ekosistem pengkomersialan bagi produk-produk mesra alam di bawah seliaan saya dapat dikomersialkan sama ada di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa khususnya. Sepanjang memori suka duka berada di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas bermula daripada tahun 1990 hinggalah berakhir pada 1993. Banyak suka duka berada di Polisas, tapi banyak gembira kerana kita berguru dengan pensyarah-pensyarah di Jabatan Teknologi Makanan yang sangat dedikasi kepada kami semua. Kami dikira sebagai pelajar-pelajar yang nakal ketika itu kerana pada tahun 1990 diploma pertama di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas adalah DTM ataupun Diploma Teknologi Makanan. Jadi ada yang kata grup kami ini sombong, belagak and so on, tetapi itu adalah menjadi satu semangat pada kami kerana yang kami tak boleh lupakan ramai di antara batch ataupun cohort saya melanjutkan pelajaran kerana cabaran. Yang boleh saya dengan izin saya quotekan Cik Azmi yang mengajar kejuruteraan makanan. Waktu itu ialah subjek kejuruteraan, ramai yang fail, dan waktu ketika itu Cik Azmi kata macam ni you all result ni tak ada orang akan sambung belajar kerana result yang macam ni. Jadi ianya menjadi satu turning point pada grup kami. Daripada 19 orang tu, seramai 6 orang daripada grup kami menyambungkan pelajaran di bidang kejuruteraan, di bidang perubatan, yang mana bidang-bidang itu adalah bidang-bidang yang sangat mencabar lah. Dan saya di antaranya menyambung pelajaran dalam bidang kejuruteraan kimia yang mana mempunyai kaitan dengan teknologi makanan. Alhamdulillah, saya bagi pihak rakan-rakan satu angkatan saya bersyukur dapat berguru dengan pensyarah-pensyarah hebat teknologi makanan. Dan di antaranya saya boleh ingat daripada Ketua Jawatan pertama Tuan Haji Nazri, lepas tu Encik Nasaruddin, dan boleh dikatakan hampir, kalau sebab saya menganggap mereka ni adalah sifu saya, dan kenangan itu memang sukar dipadam, rasa bau macam seminggu yang lalu. Puan Ma Fatimah, Puan Encik Azari Yahya, Encik Anwar, Encik, yang mana mereka ni yang saya nak sebut ni ramai, cuma yang saya akan ingat adalah Puan Ma Fatimah. Mengapa Puan Ma Fatimah? Dialah seorang
ibu bonda yang saya akan ingat semua orang kena dengan cubitan dia lah. Cubitan dia menyebabkan saya sambung ke peringkat ijazah sarjana muda kejuruteraan kimia. Kerana apa? Dia mengajar kimia organik. Siapa yang tak dapat menjawab soalan dia dalam kimia organik ni akan kena cubit lah, cubit sampai daripada duduk boleh naik B. Itulah kenangan. Okey, Puan Ma Fatimah ajar subjek kimia organik dan asas kepada segala-galanya. Dan penyelidikan saya bermula daripada chemistry hinggalah kepada melibatkan kimia organik, dan hasil daripada penyelidikan itu banyak berasas kepada teknologi hijau. Itulah momen bersama dengan sifu-sifu hebat di teknologi makanan, Jabatan Teknologi Makanan, yang tidak boleh dilupakan. Okay, walaupun sudah hampir 23 tahun saya meninggalkan Polisas, nama-nama ini masih tersemat. Okay, Encik Azhar Yaya, Encik Azhar Majid, okay, Encik Anwar, okay, Encik Maswan, okay, Encik Nasaruddin, ramai lagi, dan pensyarah Puan Kamisa, Puan Haizan. Semua ini tidak akan tersemat sekiranya ilmu-ilmu yang sangat berguna telah diberikan kepada kami ini dengan penuh ikhlas. Keikhlasan mereka nampak terselah sehinggalah berlakunya reunion kali yang kedua yang pada tahun lepas bersama-sama dengan seluruh sifu-sifu kami di Jabatan Teknologi Makanan, yang mana telah menautkan santunan kasih antara pensyarah-pensyarah dan juga pensyarah yang sedia ada bersama-sama dengan alumni batch kohort pertama Jabatan Teknologi Makanan. Kejayaan penyelidikan pengkomersialan ini adalah bertitik tolak daripada asas teknologi makanan yang banyak saya gunakan di dalam penyelidikan dan juga pengkomersialan saya, dan tuan-tuan boleh lihat bagaimana asas pada teknologi makanan itu sendiri memberikan ruang dan peluang dalam pelbagai bidang, untuk kita explore, kita kuasai, dan kita dapat memberikan impact yang besar kepada food security ataupun keterjaminan makanan sekarang ini yang sedang berada dalam fasa development yang agresif. Alhamdulillah, sepanjang hampir 21 tahun saya berada di Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah, ini kejayaan besar yang saya kecapi adalah Anugerah Inovasi Negara ataupun AIN tahun 2017, yang mana anugerah Inovasi Negara ini salah satu cabaran dan pencapaian saya yang tertinggi di peringkat kebangsaan, yang mana anugerah ini diperolehi bagi penyelidik-penyelidik di Malaysia yang telah membangunkan penyelidikan mereka daripada makmal kepada pengkomersialan, from lab to market, di mana ianya mestilah memenuhi piawaian yang sangat ketat, kriteria yang sangat ketat bagi membolehkan pencapaian untuk Anugerah Inovasi Negara 2017 ini dapat diumumkan. Anugerah Inovasi Negara ini ialah produk Pisoptera. Pisoptera adalah satu produk artificial bed using tandan kelapa sawit kosong ataupun EFB sebagai medium untuk menarik anai-anai dan seterusnya membasmi anai-anai secara mesra alam. Mengapa asasnya tandan kelapa sawit kosong? Asasnya seperti mana saya beritahu tadi, berbalik kepada makanan. Kerana apa? Tandan kelapa sawit mengandungi hemiselulose ataupun selulose yang sangat tinggi, hampir 70%, yang mana ianya merupakan makanan kesukaan anak-anak, dan kita olah dengan
bahan aktif yang boleh membasmi anai-anai secara mesra alam. Jadi tandan kelapa sawit kosong yang selama ini diguna pakai untuk mulching ataupun digunakan untuk membakar bagi generate turbine, dapat diguna pakai untuk alternative bed ataupun umpan tiruan yang mana ianya mesra alam dan it's not harm, tidak membahayakan dan mencemarkan alam sekitar. Jadi itulah pencapaian terbesar saya di peringkat kebangsaan, dan selain daripada itu di peringkat antarabangsa banyaklah kejayaan-kejayaan di British Invention Show di London, SIF di Korea, di Poland, di Taiwan, Jepun dan banyak lagi yang mana projek-projek berasaskan teknologi hijau, seperti sisa pepejal, menggunakan tumbuhan-tumbuhan ataupun efektif mikroorganism aktif dalam penyelesaian untuk wastewater ataupun air kumbahan. Jadi pencapaian penyelidikan ini bermula titik tolak daripada asas background ataupun pengalaman kita di dalam menguasai ilmu pengetahuan, seperti mana di dalam teknologi makanan saya belajar chemistry ataupun kimia organik, dan bila saya sambung di peringkat degree, asas kepada kimia organik itu berlaku dengan lebih advance, sehinggalah saya menyambung pelajaran di peringkat sarjana dan seterusnya doktor falsafah, yang mana ianya tidak lari daripada 3 benda elemen utama dalam penyelidikan, iaitu physical characteristic, chemical characteristic dan juga biological characteristic ataupun ciri-ciri biologi, yang mana ianya sangat berguna di dalam penyelidikan yang sedang saya teruskan hingga ke hari ini. Pesanan saya, nasihat saya buat adik-adik di luar sana yang ingin menyambung pelajaran mereka, terutamanya dalam bidang teknologi makanan. Bagi saya, pengalaman saya bersama menjadi alumni teknologi makanan Polisas pada tahun 1993 memberikan impak kesan yang sangat-sangat besar. Saya menyeru kepada adik-adik yang rasa ragu-ragu nak sambung teknologi makanan ni, bila sebut je teknologi makanan jadi tukang masak, jadi ini adalah bidang orang perempuan. Saya just nak beritahu bahawa persepsi itu adalah satu persepsi yang silam, dan teknologi makanan merupakan satu teknologi yang sangat-sangat sedang diberikan penumpuan, apatah lagi dalam keadaan geopolitik masa kini, dan ianya merupakan satu bidang yang mana ia boleh dikembang luaskan lagi untuk bidang-bidang yang lain. Menasihatkan adik-adik di luar sana jangan ragu-ragu untuk menyambung pelajaran ke dalam bidang teknologi makanan, kerana banyak ilmu yang diperolehi bukan sahaja daripada teknologi hasilan tanaman, teknologi hasilan ternakan, teknologi hasilan tenusu, packaging dan banyak lagi yang you akan perolehi, yang mana asas-asas teknologi yang berada di dalam skop pembelajaran teknologi makanan ini boleh digunakan pakai di dalam bidang-bidang yang lain yang sangat-sangat membantu untuk melahirkan ataupun untuk menghasilkan produk-produk yang sangat berdaya saing, yang sangat kompetitif untuk kita sama-sama guna pakai, especially diguna pakai untuk masyarakat di negara kita. Oleh sebab itu, saya menyeru kepada adik-adik yang melihat teknologi makanan ini satu teknologi makanan yang biasa-biasa,
supaya melihat ia di skop yang sangat-sangat luas, yang mana bila kita sambung belajar dalam bidang teknologi makanan ini, ia merupakan satu turning point, satu lonjakan untuk kita pergi jauh, lagi jauh dalam kehidupan kita dan seterusnya membantu masyarakat di luar sana, terutamanya yang sangat-sangat memerlukan di dalam teknologi makanan ini. Pada pandangan saya, mengapa saya menyarankan pelajar-pelajar ataupun adik-adik di luar sana untuk menyambung pelajaran di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah sebagai satu tempat ataupun satu turning point untuk you kembangkan tertiary education dalam kehidupan. Kerana apa? Kerana Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah ini ataupun kita panggil Polisas ini mempunyai latar belakang ataupun pensyarah-pensyarah yang berkaliber, yang sangat energetik, enthusiasm, yang boleh membantu adik-adik di luar sana untuk menjadi seorang teknokrat, separa ikhtisas. Dan mungkin selepas Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah ataupun Polisas ini telah dinobatkan sebagai Politeknik Premier, maka pelajar-pelajar akan keluar daripada Polisas nanti sebagai seorang separa ikhtisas dan juga seorang yang profesional, yang mana ianya sangat-sangat diperlukan pada pihak industri di luar sana, kerana TVET menjadi satu-satunya pilihan pihak industri. Kerana apa? Kerana hands on ataupun skill yang ada kepada pelajar-pelajar TVET, terutamanya daripada Polisas, bukan calang-calang. Bukan calang-calang. Kerana apa? Info daripada rakan-rakan saya yang menerima pelajar daripada Politeknik, daripada latar belakang Politeknik, menunjukkan bahawa mereka bukan sahaja pelajar-pelajar yang hebat, yang mempunyai skill yang tinggi, tetapi ianya amat-amat diperlukan dalam industri sekarang ini yang sangat memerlukan skill-skills yang berkemahiran tinggi dalam menyelesaikan masalah-masalah di organisasi mereka, dan apatah lagi untuk meningkatkan produktiviti di dalam industri masa kini. Polisas, kelestarian 5 dekad terus tekad.